Assalamualaikum anak-anak murid sekalian. Jom kita belajar mengenai wuduk. Jom kawan-kawan, kita belajar sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, kenapa Ustaz main air tu? Tak sejuk ke Ustaz? Wish, sejuk. Adam tahu tak? Kita wajib ambil wuduk sebelum solat tau. Wuduk? Kenapa kena buat wuduk? Kena basuh-basuh macam Ustaz buat tadi ke? Bagus soalan Adam. Wuduk ni maknanya bersihkan diri kita. Allah sayang orang yang bersih. Oh, macam mandi ke? Wuduk ni kita bersihkan bahagian-bahagian tertentu sahaja. Kita niat dalam hati nak bersihkan diri untuk solat. Jadi, kalau tak buat wuduk, tak boleh solat? Ya, betul. Wuduk itu wajib untuk solat. Ya. Kalau tak ada wuduk, solat kita tak sah nanti. Kalau macam tu, boleh tak Ustaz ajar saya cara ambil wuduk? Boleh je. Takkanlah tak boleh. Meh, sini Ustaz tunjuk ajar.